Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini saya ingin melaksanakan pentaksiran berterusan tugas yang kedua, iaitu bagi subjek pengantar pengajian pendidikan. Kodnya adalah GPP P1092. Jadi, bahan ini disediakan oleh saya sendiri, iaitu Muhammad Faris Haikal. Baiklah. Sebelum kita pergi kepada yang seterusnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama yang diberi adalah Muhammad Faris Haikal bin Nordin dan nombor jentera adalah nombor akhir giliran saya. Baiklah, saya akan merungkaikan dua perkara dalam video ini. Jadi yang pertama adalah aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia. Dan tajuk yang kedua pula membentuk guru berjiwa pendidik. Jadi, marilah sama-sama kita saksikan. Baiklah, yang pertama adalah aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia. Yang pertama, perkara yang ingin dirungkaikan adalah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, SKPM. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, SKPM, merupakan satu instrumen penilaian yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan setiap sekolah mencapai tahap kualiti pengurusan dan pengajaran yang tinggi. SKPM berfungsi sebagai panduan kepada pihak dalam sekolah, kepada sekolah dalam menilai tahap keberkesanan pentadbiran, kepimpinan, pengajaran guru serta pencapaian murid. Melalui SKPM, pihak pentadbir sekolah dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam pengurusan sekolah. Penilaian ini membolehkan sekolah merancang penambahbaikan secara sistematik agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Selain itu, SKPM juga menekankan aspek kepimpinan sekolah yang berkesan. Pengetua dan guru besar memainkan peranan penting dalam memastikan budaya kerja yang positif, pengurusan yang sistematik serta suasana pembelajaran yang kondusif. Kepimpinan yang baik menunjukkan peningkatan motivasi guru dan seterusnya memberi kesan positif kepada pencapaian murid. Di samping itu, SKPM turut memberi penekanan terhadap kualiti pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam bilik darjah. Guru digalakkan menggunakan kaedah pengajaran yang kreatif, inovatif dan berpusatkan murid agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Secara keseluruhannya, SKPM bertujuan memastikan setiap sekolah di Malaysia sentiasa mengekalkan standard pendidikan yang tinggi serta mampu melahirkan murid yang berpengetahuan, berkemahiran dan berakhlak mulia. Jadi SKPM ini menyeluruhi semua aspek dalam pendidikan negara kita. Baiklah, yang kedua pula adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM. Baiklah, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM merupakan pelan transformasi pendidikan negara yang dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tempoh 2013 hingga 2025. Jadi itu merupakan satu tempoh masa yang agak lama. Jadi, pelan ini bertujuan meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara agar setanding dengan sistem pendidikan bertaraf dunia. PPM diwujudkan bagi menangani pelbagai cabaran dalam sistem pentadbiran. Dalam sistem pendidikan seperti jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar, kualiti pengajaran guru, serta keperluan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid. Dan seperti yang kita lihat dalam gambar yang tertera adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Jadi, dalam PPM ini terbahagi pula kepada 3 gelombang utama. Gelombang yang pertama iaitu pada tahun 2013 hingga 2015. Jadi, fasa ini memberi fokus kepada usaha memperkukuh asas sistem pendidikan. Antara langkah yang diambil termasuklah meningkatkan kualiti pengajaran guru, menambah baik kurikulum serta memperkukuhkan kemahiran asas murid seperti membaca, menulis dan mengira. Kita pergi kepada gelombang kedua pula adalah pada tahun 2016 hingga 2020. Fasa ini menepukan kepada usaha mempercepatkan penambahbaikan sistem pendidikan. Sekolah diberikan lebih autonomi untuk membuat keputusan berkaitan pengurusan dan pembelajaran.
Pada masa yang sama, penggunaan teknologi dalam pendidikan turut diperluaskan bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Baiklah, kita pergi kepada gelombang yang terakhir, itu gelombang yang ketiga pada tahun 2021 hingga 2025. Jadi, fasa terakhir ini bertujuan memastikan sistem pentadbiran Malaysia mencapai standard antarabangsa. Dalam fasa ini, penekanan diberi kepada kecemerlangan sekolah, pembangunan kepimpinan pendidikan serta penghasilan murid yang mampu bersaing di peringkat global. Baiklah, yang seterusnya adalah 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama adalah akses. Aspirasi pertama ialah memastikan setiap kanak-kanak di Malaysia mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi atau lokasi tempat tinggal. Kerajaan berusaha memastikan semua murid dapat menikmati pendidikan sekurang-kurangnya sehingga peringkat menengah. Yang kedua pula adalah kualiti. Aspirasi kedua menekankan peningkatan kualiti pendidikan agar setanding dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Ini termasuk meningkatkan standard kurikulum dan memperkukuhkan latihan guru serta memperbaiki kaedah pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga pula adalah equity. Equity ini merujuk kepada usaha merapatkan jurang pencapaian pendidikan antara murid bandar dan luar bandar, antara sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan serta antara pelbagai latar belakang sosioekonomi. Jadi, aspirasi yang keempat pula adalah perpaduan. Sistem pendidikan juga berperanan penting dalam memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. Sekolah menjadi tempat murid belajar menghormati perbezaan serta membina semangat kebersamaan antara satu sama lain. Baiklah, yang aspirasi yang terakhir ialah kecekapan. Aspirasi terakhir ini memastikan sumber pendidikan digunakan secara cekap dan berkesan. Pengurusan kewangan, tenaga pengajar serta kemudahan pendidikan perlu diurus dengan baik agar memberi impak maksimum kepada pembelajaran murid. Baiklah, yang kita bagi kepada seterusnya adalah 6 aspirasi murid. Yang pertama adalah pengetahuan. Murid perlu menguasai ilmu pengetahuan yang kukuh dalam pelbagai bidang seperti sains, matematik, bahasa dan kemanusiaan bagi menghadapi cabaran masa hadapan. Yang kedua pula adalah kemahiran berfikir. Murid digalakkan membangunkan kemahiran berfikir alas tinggi seperti kemahiran menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Yang ketiga pula adalah kemahiran memimpin. Sistem pendidikan juga bertujuan melahirkan murid yang mempunyai kebolehan memimpin, bekerja dalam pasukan serta mampu membuat keputusan yang baik. Aspirasi yang keempat pula adalah kemahiran dua bahasa. Murid digalakkan menguasai sekurang-kurangnya 2 bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa kebangsaan. Bahasa itu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Jadi, mereka dapat berkomunikasi dalam 2 bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang kelima adalah etika dan kerohanian. Pendidikan juga menekankan pembentukan sahsiah, nilai moral serta pegangan agama yang kukuh agar murid menjadi individu yang berakhlak mulia. Baiklah, yang keenam pula adalah identiti nasional. Murid perlu mempunyai semangat patriotisme yang sangat tinggi serta menghargai budaya dan identiti negara Malaysia. Jadi, yang seterusnya adalah implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Jadi, sistem pendidikan menjadi lebih berfokus kepada pembangunan holistik murid. Pendidikan bukan sahaja menekankan pencapaian akademik, tetapi juga pembangunan sahsiah, kemahiran sosial dan menilai moral. Jadi di sekolah ini bukan sahaja tempat menuntut ilmu, tetapi untuk mencungkil bakat mereka serta meningkatkan kerohanian dalam diri mereka. Seterusnya adalah guru perlu memainkan peranan yang lebih besar sebagai pemudah cara pembelajaran. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga membimbing murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Jadi, tanpa guru, siapalah murid-murid ini untuk meningkatkan diri mereka ke arah yang lebih baik. Jadi, pembangunan teknologi dalam pendidikan semakin meluas.
pembelajaran digital, penggunaan platform dalam talian dan bahan pembelajaran interaktif membantu meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, guru perlulah kreatif untuk menarik minat murid belajar dengan mereka dengan melakukan pelbagai bahan-bahan pengajaran yang menarik. Jadi, itu sahaja tentang aspirasi. Dan yang kedua pula, yang tajuk yang kedua pula adalah membentuk guru berjiwa pendidik. Untuk membentuk guru jiwa pendidik, yang pertama adalah sasiah guru cemerlang. Sasiah guru cemerlang merujuk kepada kepribadian, nilai dan sikap positif yang dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Guru bukan sahaja berperanan menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga contoh teladan kepada murid dari segi tingkah laku, disiplin dan nilai moral. Jadi, guru yang mempunyai sasiah cemerlang biasanya menunjukkan sikap seperti amanah, bertanggungjawab, sabar, penyayang dan komited terhadap tugas. Sikap ini penting kerana murid sering menjadikan guru sebagai model dalam pembentukan personaliti mereka. Oleh itu, setiap tindakan, percakapan dan cara guru berinteraksi dengan murid akan memberi kesan terhadap pembangunan sasiah murid. Secara keseluruhannya, sasiah guru cemerlang memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang berilmu, berdisiplin dan mempunyai nilai moral yang baik. Jadi, jika guru menunjukkan sikap yang tidak betul, jadi murid akan mengikut dan akan memesongkan murid tersebut. Yang kedua pula adalah bidang pengajian profesional. Terdapat beberapa bidang pengajian profesional. Yang pertama adalah sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan merujuk kepada kajian tentang perkembangan sistem pendidikan dari masa lampau hingga masa kini. Melalui pemahaman sejarah pendidikan, guru dapat mengetahui bagaimana sistem pendidikan berkembang serta perubahan dasar pendidikan yang berlaku dalam negara. Yang kedua pula adalah falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan merujuk kepada prinsip, nilai dan kepercayaan yang menjadi asas kepada sistem pendidikan. Di Malaysia, pendidikan berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Yang ketiga pula adalah psikologi pendidikan. Apakah itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan merupakan kajian tentang proses pembelajaran dan perkembangan mental murid. Bidang ini membantu guru memahami cara murid berfikir, belajar dan bertindak dalam situasi pembelajaran. Jadi, guru mampu menilai murid tersebut cara berfikir mereka dalam memberi jawapan dan percakapan mereka. Seterusnya adalah sosiologi dan antropologi pendidikan. Sosiologi pendidikan mengkaji hubungan antara pendidik dengan masyarakat. Manakala antropologi pendidikan mengkaji pengaruh budaya terhadap sistem pendidikan. Melalui bidang ini, guru dapat memahami latar belakang sosial, budaya dan ekonomi murid. Pengetahuan ini penting kerana murid datang daripada pelbagai latar belakang keluarga dan budaya yang berbeza. Yang terakhir adalah pendidikan perbandingan antara bangsa dan global. Jadi, pendidikan perbandingan merujuk kepada kajian perbandingan sistem pendidikan antara negara. Melalui kajian ini, para pendidik dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan di negara masing-masing. Sebagai contoh, sesetengah negara terkenal dengan sistem pendidikan yang menekankan kreativiti dan inovasi, manakala negara lain lebih menumpukan kepada disiplin dan pencapaian akademik. Jadi, setiap negara mempunyai kelebihan masing-masing dalam menentukan tahap kebijaksanaan dan keberjayaan dalam sistem pendidikan negara. Baiklah, yang ketiga adalah etika keguruan. Etika keguruan merujuk kepada prinsip moral dan nilai profesional yang perlu dipatuhi oleh setiap guru dalam melaksanakan tugas mereka. Etika ini bertujuan memastikan guru menjalankan tanggungjawab dengan jujur, amanah dan profesional. Antara prinsip etika keguruan termasuklah menghormati murid, menjaga kerahsiaan maklumat murid, bersikap adil terhadap semua pelajar serta mengelakkan penyalahgunaan kuasa sebagai guru. Ini ditekankan kepada guru kelas kerana guru kelas perlu memegang semua peribadi murid daripada ibu bapa mereka sehinggalah baju datang murid sendiri. Selain itu, guru juga perlu menunjukkan sikap profesional dalam hubungan dengan rakan sekerja, ibu bapa dan masyarakat.
Guru yang mematuhi etika keguruan akan dihormati dan dipercayai oleh masyarakat. Jadi jika guru tidak mampu memegang amanah, jadi siapa lagi yang perlu kita harapkan? Seterusnya adalah budaya kerja Kementerian Pendidikan, KPM. Apakah itu budaya kerja mereka? Budaya kerja KPM merujuk kepada nilai dan amalan kerja yang diamalkan oleh warga pendidik dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Antara nilai utama dalam budaya kerja KPM termasuk integriti, profesionalisme dan bekerja berpasukan dan komitmen terhadap kecemerlangan pendidikan. Guru digalakkan untuk sentiasa berusaha meningkatkan kualiti kerja serta bekerjasama dengan rakan sejawat untuk mencapai matlamat pendidikan negara. Jadi guru perlu berganding bahu untuk mencapai kejayaan dalam pendidikan negara kita. Baiklah, yang terakhir adalah implikasi kepada sasiah guru cemerlang. Pertama, guru menjadi lebih profesional dan berpengetahuan luas dalam bidang pendidikan. Ini membantu mereka melaksanakan pengajaran yang lebih berkesan. Yang kedua, guru mampu memahami keperluan murid dengan lebih baik kerana mereka mempunyai pengetahuan tentang psikologi, sosial dan budaya murid. Yang ketiga adalah guru dapat menjadi contoh teladan yang baik kepada murid dari segi nilai moral, disiplin dan sikap positif. Dan akhir sekali, guru yang mempunyai sasiah cemerlang bukan sahaja berjaya dalam tugas mengajar, tetapi juga berjaya membentuk generasi masa depan yang berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Jadi, di sini kita dapat melahirkan satu jiwa yang mampu menguruskan negara pada masa akan datang. Jadi, itu sahajalah pembentangan saya untuk tugasan pentaksiran yang kedua ini. Jadi, sekian, terima kasih.